Ui, biar betul babe. Presiden UMNO yang cakap macam ni. Tak payah suruh letak jawatan. Sebab yang melantik menteri ni Perdana Menteri. Kalau dia tak suka, pecat je lah. Ui, takkan Presiden UMNO pun terjangkit dengan simptom pecat ini? Kalau kami dipecat, untuk kita buat ini, saya dengan Azman bersedia. Saya dah dapat surat dari PKR. Ingat, PKR dah berani pecat. Kalau berani, pecat saya. Pecat sajalah, tak perlulah hukuman, tak perlu minta penjelasan. Adakah Rafizi akan dipecat? Kita tunggu nak pecat tapi tak pecat-pecat. Kalau saya ini dalam satu, dah lama dah lah saya kena pecat. Pulanglah kepada Perdana Menteri kerana beliau yang melantik Menteri dan Timbalan Menteri. Sebab iyalah kan, selama saya meneliti politik Datuk Seri Anwar ini, daripada dulu sampai hari ni, bila ada orang yang tak berpuas hati dengan dia, nada pecat, buang, ini sudah menjadi kelaziman orang-orang itu menyerang Datuk Seri Anwar. Tapi iyalah kan, mengenali Datuk Seri Anwar ni, sampai ke sudah dia tak buang pun orang-orang ni. Akhirnya mereka sendiri keluar, ataupun mereka sendiri yang move keluar parti ke, tinggalkan kedudukan ke, ataupun ada sebahagiannya yang pilih untuk stay. Tapi Datuk Seri Anwar ni kalau nak diistilahkan suruh pecat lah, seingat saya macam susahlah dia nak pecat orang ni. Orang yang suka push dia, pecatlah kami, kalau berani buanglah kami. Pecat? Pecat sajalah. Pecat tapi tak. Pecat je lah. Bukan soal dia berani atau tidak, tapi itu bukan cara politik Datuk Seri Anwar. Ini pelik juga ni, level presiden pun terjangkit juga dengan simptom ni. Saya sebenarnya agak terkejut bila Presiden UMNO yang memberikan respons seperti ini. Kalau dia tak suka, pecat je lah. Saya tak ada niat nak mengkritik Datuk Seri Zahid Hamidi maupun UMNO kerana saya menghormati Datuk Seri Zahid Hamidi. Tetapi pada pandangan saya yang naif ini, seharusnya seorang presiden parti yang partinya bersama dengan parti rakannya di peringkat pusat itu sedang bertembung di peringkat negeri, sepatutnya presiden ini lebih mellow down lah. Ataupun macam mana saya nak cakap, bahasanya mungkin tone down lah. Itu bagi ialah level seorang presiden. Kerana kita faham bahawa kita bertempur di peringkat negeri, tetapi di peringkat federal kita masih lagi honor perjanjian kerajaan perpaduan itu. Tetapi bila kelihatan seorang presiden yang seharusnya honor kepada perjanjian di dalam kerajaan perpaduan melontarkan ketegasan ini sebenarnya sesuatu lah. Dia sendiri telah memberikan makna bahawa hubungan ini sepertinya sedang bergerak ke satu tahap, sama ada mungkin boleh difikirkan ataupun ialah kebijaksanaan pimpinan lah yang menentukan. Kalau dari pandangan saya yang tak bijak ini, sebaiknya presiden serah pada orang lain lah, yang mungkin lebih berkasar, lebih keras untuk membalas kenyataan itu. Tapi bukan presiden itself. Sebab kalau kita teliti kenyataan Datuk Seri Anwar, jabatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang menjadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia sebagai menteri atau timbalan menteri atau pembangunan agensi. Dia tidak menyentuh mana-mana parti, dia tidak menyentuh mana-mana individu. Malah tak ada kenyataan keras daripada dia bahawa dia akan buang maupun pecat. Dan iyalah. Jadi iyalah saudara, saya nak komen lebih-lebih pun nanti politik.